Harum manis bukan sahaja sinonim dengan negeri Perlis, malah menjadi identiti dan kebanggaan penduduk di utara tanah air. Tahun ini mempelem harum manis dijangka akan dituai pada bulan Mei nanti dan hasilnya dijangka melebihi keseluruhan hasil tahun lepas. Pada tahun ini dianggarkan hampir 6,500 tan metrik mempelem harum manis akan dituai melibatkan 127 hektar ladang. Pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian dan Industri Asas Tani Negeri, Ahmad Bakri Dato' Ali berkata, pada tahun lepas setiap sehektar kebun mempelem harum manis menghasilkan pengeluaran 4.8 tan metrik. Namun pada tahun ini tuaian dianggarkan sekitar 5.3 sehingga 5.5 tan metrik sehektar. Bagi memenuhi permintaan harum manis yang semakin meningkat, beliau menasihati pengusaha mempelem sala agar tidak memusnahkan tanaman bagi menggantikan mempelem harum manis, sebaliknya menggunakan kaedah cantuman dewasa. Jadi mungkin kalau dulunya musim harum manis kita bermula daripada pertengahan bulan April sehingga bulan Jun, tapi mungkin tahun ini kita akan dapat hasil yang pertama pada bulan Mei. Tapi walau macam mana pun sesuai lah, kerana bulan Mei ni kita akan menyambut Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku, dan bulan itulah yang kita harap harum manis akan berbuah dan akan menyemarakkan lagi sambutan Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku di samping menggamit lebih ramai pelancong. Kaedah cantuman dewasa antara inovasi terbaru Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI yang menjalankan kajian bagi menghasilkan peningkatan harum manis. Menerusi kaedah tersebut, pokok mempelem yang kurang bersifat komersial atau tidak produktif boleh dijadikan induk kepada harum manis. Kita bukan kata kajian baru. Kita hanya untuk membuat aplikasi adaptasi dan pengubahsuaian kepada pokok lah. Ini pokok harum manis ni dia sesuai kalau kita cantum tunah harum manis ni kepada salah. Apabila yang sedia ada kan, pokok sedia ada. Dan juga bagi cantuman dewasa ni khusus kepada varieti mangga atau mempelem ni yang bukan yang nilai komersialnya rendah. Contohnya macam pelam sala tu rendah sikit nilai komersialnya, dan juga cokanan ke ataupun pelam telur tu memang harganya rendah sangat. Jadi varieti yang kurang komersial ni, kurang nilai komersial ni, kita boleh cantum dewasa supaya jadi harum manis lebih tinggi nilai komersialnya. Dan ingat taklah susah di segi itu, cuma nak kena ada pengetahuan dan kemahiran untuk membuat cantuman tu. Kena pilih mata tunah yang elok, yang bersesuaian, dan juga macam mana nak masukkan tunah tu kepada pokok penanti tadi, tunas yang jadikan sebagai penanti tu. Kemudian nak teknik itulah, teknik tu dah menggunakan mata tunah yang kita pilih daripada pokok yang memang pokok induk yang mana bagus dari segi kualiti buahnya dan juga banyak dia punya hasilan buahnya. Kenalah pilih, sebab harum manis pun dia ada banyak variation juga. Kerajaan negeri juga terus komited untuk membantu pengusaha harum manis agar peningkatan hasil dapat membantu menembusi pasaran luar negara. Pelbagai kursus serta khidmat nasihat pengurusan ladang turut ditawarkan oleh agensi berkaitan bagi meningkatkan hasil ladang masing-masing. Musim harum manis juga dianggap tamasya yang dinanti pada setiap tahun. Bermula sejak musim berbunga lagi, keharuman bunganya sudah menggamit penggemar mempelem harum manis. Bagi Zaitun Yahya yang mengusahakan hampir 2 hektar ladang harum manis, ibu tunggal ini berasa lega kerana pendapatannya walaupun bermusim cukup untuk menyara kehidupan keluarganya. Permintaan alhamdulillah. Onok kan kat luar ni kan. Pelanggan dah tak tahu pelanggan tu tak jual kat orang lain dah. Tak payah cari pelanggan? Tak ada cari. Ini pemain sendiri lah. Walaupun usaha kerajaan negeri sudah dilakukan untuk menambah keluasan ladang bagi meningkatkan pengeluaran hasil, namun usaha itu masih belum dapat memenuhi sepenuhnya permintaan pasaran. Diharap melalui kaedah cantuman dewasa yang diperkenalkan MARDI, ia dapat memberi pilihan kepada peladang untuk beralih kepada penanaman mempelem harum manis sekiranya hasil sekarang kurang memuaskan.
Mempelam harum manis bukan sahaja disasarkan sebagai ikon produk pertanian negeri Perlis, malah berpotensi dijadikan sebagai ikon produk komoditi pertanian negara di pasaran antarabangsa.